Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okey, bertemu kembali di channel Kas Motovlog. Okey, untuk hari ni, episod hari ni kita nak pergi first service. Servis pertama untuk Zontes 368G ya. Okey, jom kita tengok dulu mileage berapa. Okey, so far mileage saya baru 879. Tak sampai 1000 lagi lah, tapi saya kena servis juga sebab cuti daripada Bali ni saya akan kaperat pergi ke jelajah ke selatan dan juga akan balik ikut Pahang lah. So dia punya mileage tu saya kira pergi balik lebih 1000 km. So better saya servis awal lah untuk mengelakkan berlakunya perkara yang tadi ini, terlebih 1000 km untuk first service. Okay, jadi kita nak pergi first service kita dekat KTM KL lah, Jalan Kelang Lama NKS tu. Okay, jom jumpa kat sana. Okey, alhamdulillah kan kita dah sampai dekat pusat servis di KTM KL. Okey, so kita prepare lah buku untuk servis, untuk kita servis Zontes 368G kita untuk yang first servis 1000 km. Jom masuk dalam dulu. Apa nama dia? Iskandar. Iskandar. Oh, okey. So first step dia akan buka dia punya oil filter. Dia buka oil filter. Minyak pakai Motorrad kan? Tapi yang harga paling minimum Motorrad kan? Satu. Ha? Oh, kita pakai dah. Tapi yang saja Motorrad ah. Ya, Motorrad di taman dah. Oh. Itu KTM udah pakai Motorrad. Okey, so suggest Motorrad lah. Sebab Motorrad dia tahan panas. Masih. Motorrad yang nombor 2 lah kan. Kalau iPhone lagi mahal kan. Motorrad lah. iPhone lagi keras harga dia kan. Okay, sekarang ni kita nak adjust range belakang. Berapa kali pusing? So kalau berapa macam 65 kita buat 4 pusing. 49. Kalau berat atas 80 kita buat 3 pusing. Oh, okey. Right. Bila lagi kita ikut berapa? Yalah. Sebab aku naik rasa lantun sangat oh. Tapi corner sedap. Okay, so untuk macam berat saya bawah 70 kilo dia adjust 4 pusingan lah. Pusingan. So dia buat yang rebound. Rebound berapa klik rebound? Rebound kita buat 2 klik. Okey, rebound 2 klik ya. Rebound ada 7 klik. So dia just reset dulu kosong. Lepas tu setting ke 2 klik je. Ni untuk soft ni lah. Tapi kalau bawa nanti terasa macam goyang sikit, kita boleh adjust dia punya rebound lah, bagi keras sikit. Setting standard kilang ni dia untuk berat 100 kilo lah. Jadi dia pusing 4 pusingan. Untuk setup yang soft lah. Okay, kita nak setting suspensi depan lah untuk rebound dan juga dia punya compression dia. So kelebihan untuk Zontes fork depan adjustable lah. Sebelah kiri bahagian kompres. Okay. Start kosong dulu lah. 10 dulu. Okay. Sebelah kiri bahagian kompres dan sebelah kanan bahagian dia punya rebound lah, tension dia. Oh, mana lantun dah sebenarnya? Letak berapa klik? Buat berapa klik? 12. Kiri 12? 12. 12. Oh.
Okay, so bahagian depan fork dia buat compress 12, rebound pun 12 lah. Tapi defend pada kita nanti saya bawa nanti try kita lalu dekat line-line kuning, line merah tu, jangan tak tu tengok macam mana dia punya suspension, rasa keras ataupun lembut. Kalau keras kita setting balik lah. Okay, ni oil filter original Zontes lah. Zontes oil filter. Okey, untuk first step dia akan isi minyak dalam oil filter lah, bagi oil filter tu betul-betul serap minyak, kemudian barulah dipasang kepada enjin. Right. Okay, next untuk gearbox lah. Awak nak pakai motor dengan motor tu bang? Ada? RT3 250. Okay. Dia manja dari segi soket-soket. Oh. Kadang-kadang kadang kepala pelak cabut lah tengah bawa laju, longgar enjin mati sendiri. Maksudnya enjin tu tahan. Ini tahan. Dia segi soket-soket tu semua kena ikatkan betat. Benda kecil. Kau tengah laju kan, tiba enjin mati sendiri. Rupa kepala soket pelak tercabut. Dia macam tu kelemahan dia. Untuk gear pakai berapa ml? Itu masuk 200. 200 ml. Boleh bagi minyak. Mana minyak enjin 1.8 lah. Jimat boleh pakai minyak sama Tapi yang jalan setiap servis tukar minyak. Minyak hitam untuk gearbox untuk ni tukar untuk. Tak kotor. Tapi ini jalan je setiap kali servis kali ni lah. Tapi kalau kita pakai minyak gearbox yang ni boleh kan? Boleh juga kan? Gearbox asal. Gearbox yang macam gearbox tu. 2 kali servis sekali tukar. Cuma Okay lah. Okay, untuk minyak gearbox pakai 200 ml. Lepas tu baki 1.8 tu masuk ke enjin. So guna 2 botol lah minyak Motorrad, ataupun tak kisahlah Motorrad ke iPhone ke, yang penting dia kena ada coding MA2 tu. Tu sesuai. Kalau tak nak guna minyak enjin untuk gearbox, boleh juga pakai minyak gearbox biasa lah, tak kisahlah iPhone ke apa ni motor ke, yang makhluk pun tak kisahlah dia kata. So bagi 1.8 kita masuk ke minyak enjin. So untuk first service itulah minyak gear, minyak enjin, minyak gear, oil filter. Itulah untuk first service. First service 1000 km. Okey, pemain dah settle test. Okey, dah settle untuk first service 1000 km. So sekarang ni kita dah bayar kat cashier. So berapa dia punya bill first service. Okay. Walaupun saya dah tahu dah dia punya anggaran dia, tapi nanti saya akan beritahu korang lah berapa cost service untuk 1000 km Zontes 368G. Okey, settle dah untuk first service 1000 km untuk Zontes. Kita tengok punya harga resit. Okay. So minyak hitam pakai Motorrad 1040, Jaso MA2 sebotol apa ni? Okey, harga 163 2 botol. Lepas tu tukar oil filter RM53, lepas tu head check 35, total 251 40 sen. Okey. So pada yang baru pakai Zontes, okey, untuk first service cost dia 251 40 sen lah. Right.